Kita di mana? Gunung Silipan! Assalamualaikum. Hari ini 26 bulan September 2025. Saya, isteri sekali lagi berada di LRT Gombak. Kali ini saya bawa anak saya seorang. Okey, kali ini kali yang terakhir kami pergi ke Pulau Kapas. Kali ini kami nak pergi ke Thailand. Kami nak naik Gunung Silipan di Betong, Thailand. Jadi bas pun dah sampai tu. Bas dah sampai, bas sampai awal kali ini. Alhamdulillah. Kami dah ambil seat dah, book tempat dah. Betul lah pukul 10.30, sekarang pukul 10.07. Okey. Semoga perjalanan kami selamat tiba ke Betong. Ini kru pengesor denai ni. Kru. Bagi besar bang. Nazar bang, Nazar. Ya, dalam kutip duit 4-wheel drive. Ya. Seorang 300 baht. Nak naik bawah ke nak hike? Okey, siapa yang nak hike dia tak naik 4-wheel. Siapa Maksudnya baru ada 3 orang yang nak. 3 orang saja akan hiking pergi naik puncak ke campsite. Yang lainnya naik 4-wheel. 300 baht. Bayar sekarang. Itu Along, bos PDO, pengesor Denai Official. Sekarang sudah pukul 10.33. Bas baru saja berlepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami sudah pun sampai ke Gerik. Sekarang ni berada di, bagi nampak sikit restoran kapal ikan Salim. So di sini kami breakfast. Sekarang pukul 6, breakfast awal sikit lah. Dan juga solat subuh. Lepas ni kita akan lebih kurang 6 suku, kita akan terus bergerak pergi ke border. Sebab kita kena pergi awal. Bergerak border untuk clear immigration cepat-cepat lah. Sebab kalau lewat sikit mungkin ada queue yang panjang lah. Jadi penting sangat lah solat cepat-cepat, masuk waktu terus solat, kemudian pergi border, bagi clear cepat-cepat. Dan tak lama lah tunggu di immigration. Dan bolehlah enjoy time dekat Pekan Betong. Alright, saya baru habis saja solat subuh dan breakfast sekejap tadi. Kita dah selesai proses immigration di Malaysia dan di Thailand. Sekarang kita nak naik tutut. Kita dah masuk Thailand sini. Kingdom of Thailand. Sampai sini je berkabus.
Welcome to Thailand. But I want to join in the shot. Ini kita punya tuk-tuk. Berapa tuk-tuk kita? Tiga tuk-tuk ah? Ke lebih? 4. Ini tak ada tempat simpan barang ke alam ni? Ada, tapi sekejap je kan. Sekejap apa? Inilah tuk-tuk kita naik sampai ke Selipat. Sampai Air Wing. Ha, Air Wing. Siapa punya? Kita kat sini. Dengan ni. Siapa punya? Saya ni satu je. Diorang tengok dia punya wire-wire berselirat. Itu je. Saya sebagai orang nanti S9 double. Ya. Air kecil dia pun double. Aktiviti pertama hari ni, kita nak pergi ke Skywalk, Air Wing Skywalk. Ini dekat parking sekarang ni. Oh, naik ini pula. Sampai sana lagi ni. Tukar tuk-tuk untuk ke Skybridge. Oh, nak jadi hero situ boleh juga. Muat lah. Muat. Dia dah kurus dah. Apa tak muat lah. Kita sudah sampai Skywalk. Jom kita. Kita sampai. So interesting, kena tukar tuk-tuk. Ini tuk-tuk untuk Skywalk saja. Untuk Skywalk saja. So di Skywalk. Oh, ni shoe cover counter. Sedia 38. Saiz dia 39. Tu dia Skywalk kot. Ni daripada bawah. Skywalk dari bawah. Ni kawasan pegunungan dia. Cantik gila. Cantik gila tu. Kena pakai shoe cover. Yang hijau cair kecil, yang hijau pekat besar. Yang ni kecil Yang ni kecil. Kecil tu kecil mana? Besar tu besar mana? Ini? Dia kata macam tu. Hijau pekat besar. Ambil je lah hijau pekat. Sempat lagi. Shoe cover. So dia mana yang kecil, mana besar? Yang kecil. Yang besar. Ini kepemakannya. Yang ni kecil. Yang ni kecil. Satu lagi besar. Yang ni kecil. Kupon makanan. Ya, aku besar je. Cikgu ambil yang besar. Kupon apa ni cikgu? Ini RM2, baik. Yang ni kecil. Ada yang besar gelap. Yang ni kecil. Hijau cair kecil. Yang ni yang kecil. Itu besar sikit. Kenal dia dah. Dah tak payah beratur. Berapa?
Buti. Hijau besar. Shoe cover, besar. buti. Ni belakang ambil dah. Oh, tiket. Yang ni. Yang tu besar. Alisha ada tiket dah. Ini tiket dia. Ini shoe cover. Boleh masuk dah. Pakai buti. Itu kecil. Muat. Muat je yang kecil pun. Okay. Oh, naik lift. Oh, naik elevator. Pergi tingkat berapa? 3. Oh, naik 3 dulu. Yang ni saya simpan. Sebab nanti saya boleh claim income tax. Jadi semua saya kumpul sekali. Okay. Dapat save sikit banyak. Pakar kewangan kita. Janji sampai. Desa Iris. Awan nak habis dah, dia kata. Memang dah tak ada awan pun dah. Dah tak ada awan kapek pun. Pukul apa? Pukul 10 dah. Pukul 9. Oh. Kami di tingkat 6. Naik lift saja. Guna lift pergi naik tingkat 6. Tingkat atas sekali. Ya, mama dengan ni. Mama dulu. Tingkat atas ni boleh tengok. Tingkat atas ni boleh tengok yang tingkat 3 tadi. Tu. No drone zone. Ini kawasan pergunungan.
Sebenarnya kami sampai sini dah terlalu lewat. Kalau datang awal pagi lagi ada awan kapet. Tapi datang lewat ni macam ni lah. Tak ada awan kapet dah. Okay, ini tingkat 5. Tingkat 5 sama je, lebih kurang tingkat 6. Tingkat 6 lagi cantik ke? Tinggi lagi lah. Patah ni je. Dia ada tali kabel ni yang pegang platform tu, tengah tu. Sebab itulah dia bergoyang sikit. Even kabel tu boleh nampak goyang. So that's why bila duduk atas platform tu memang rasa goyang sikit. Kami dah turun dah. Perut pun sudah lapar. Tadi breakfast tadi pukul 5 pagi, 5.30 pagi. Sekarang dah pukul 10 lebih waktu Malaysia lah. Waktu Thai pukul 9 lah. 10.30 pagi sekarang ni. Waktu Malaysia. Sangat lapar dah. Ada kedai kat sini. Alhamdulillah. Apa yang boleh menghilangkan lapar? Bukan melan dahaga, aiskrim. Baru bawah. Shopping time. Ini stiker. Stiker. Yang ni pula fridge magnet. Oh, tak boleh campur ni ke? 115 baht. 115 baht. Berapa banyak dalam tu? T-shirt ni dia ceritakan harga dia 250 baht. 250 baht kalau beli. Tapi kalau pakat ramai-ramai beli sekali, 8 orang ke, dapat harga 200 baht, boleh tawar-menawar lah. Cantik lah juga, tapi kain dia tak syok lah. Microfiber? Bukan microfiber. And Abah tak minat lah. Abah suka minimalis. Minimalis. So that's why. Paling dia nanti. Habis dah kita pergi skywalk. Sekarang kita nak pergi air terjun. Apa nama air terjun dia? Kita tangkap gambar. Raja 5. Oh, nak tunjuk ikat Ha? Apa nama air terjun dia? Raja 5. Raja 5. Raja 5 ke? Pandai je. Ikut ni. Apa nama? Saya tengok. Nanti kita tanya kru apa nama air terjunnya. Saya pun tak tahu. Air terjun 9 Rama. 9 Rama. Adalah bunyi sikit-sikit kan. Raja 5 sebut tadi kan. 9 Rama. 9 Rama. Ni tadi ni sebut tadi. Air terjun dulu baru kita pergi makan. Okey. Mandi tak? Tak mandi kan eh? Tak aku. Tak mandi. Tapi Kak Anong kata kalau siapa nak mandi je tak, tapi macam ikutlah kita pakai ini. Pakai ni je. Pakai ni je. Orang pergi tangkap gambar je biasanya. Buat video-video galau. Lagu apa lagu jalan. Buat tangan-tangan dia tak lagu galau. Okay, kita dah sampai dah ke waterfall. Tak jauh sangat pun daripada Sky Bridge tadi. Ini dia. Shalom Prakyat King Rama 9 Waterfall Recreational Forest. Boleh masuk dah. Nak pergi ke air terjun ni kena jalan sikit lah. Jalan sepanjang sungai ni. Tak nampak dia ada banyak pokok. Air sungainya taklah jernih sangat. Tapi okey lah. Nanti kita tengok apa ada hebat mana air terjunnya. Saya tak pernah sampai. Saya pun tak pernah tengok kat YouTube lagi tentang air terjun ni. Sebenarnya trip ni boleh saja dibuat secara DIY. Boleh saja. Sebenarnya plan asal saya nak datang sini secara DIY pun. Tetapi
Akhirnya bila pengesok The Night Official buat trip ni, saya pun join sajalah. Join dalam grup. Jadi tak perlulah saya penat-penat drive dari KL datang ke Yala ni. Perjalanannya jauh. Tapi of course lah, kalau pergi DIY, kita lebih fleksibel dengan masa kita, dengan destinasi kita nak pergi. Tapi kalau kita join group, kita kena ikutlah itinerary yang telah pun disediakan. Dan kalau pergi sendiri, kos dia lebih murah lah. Lebih murah lah. Sebab kita nak, kalau buat DIY, kena fikir pasal duit petrol lah, tol lah, accommodation lah. Macam-macam benda nak kena fikir. Jadi untuk lokasi-lokasi ni, saya akan letakkan GPS dia, location dia di dalam video description untuk reference semua orang. InsyaAllah. Besar bane pokok ni. Sekarang kita punya platform ni pun sekarang ni dah elevated. Untuk cross batu-batuan, batu-batu sini banyak, batu-batu besar. So, sekarang ni elevatednya jalan. Banyak lumut. Oh, kita dah sampai rasanya. Tu dia. Air terjun. Oh, rasanya ambil dari atas sana lagi bagus. Oh, sini risky sikit lah nak jalan. Batu-batu ni licin. Allah Akbar. Tu dia. Kat atas ni sejuk. Atas ni sejuk. Wah. Cantik air terjun ni. Duduk di bawah ni dapat angin. Angin hasil daripada jatuhnya air terjun ni, air sungai ni. Terasa angin dan juga gerimis air. Air percikan air terjun. Kat bawah tu ada orang mandi. Saya malas nak mandi. Boleh saja kalau nak mandi sini. Tempat saya travel dengan bas, barang pun bawa limited. Saya pilih untuk tidak mandilah. Tapi kalau DIY, go ahead mandi di sini. Air dia saya rasa memang sejuk lah. Sebab ini kawasan pegunungan. Really nice. Malah berapa ratus. ABC 2,000 semua orang klien. Memang balik Google Drive, hantar diberi. Tak pun Telegram. Kami makan di sini tadi, makan tengah hari. Kami ambil menu standard saja, nasi 60 baht setiap orang. Murah aja, dengan RM8.
Tapi kalau air sejuk free, dah termasuk 60 baht. Tapi kalau nak tambah yang lain, teh air ke, itu tambah. Itu kena bayar lebih. Kita sampai homestay. Di sini kita mandi. Mandi sebelum kita ambil 4-wheel drive untuk ke campsite Selipat. Yang lelaki je kat mana? Oh, lelaki tidur. Lelaki yang mana? Ini je? Ini lelaki? Satu ni je? Satu muat sebelah sana pun ada perempuan. Alright, so sini. Mana bilik airnya? Bilik air sana belakang. Oh, bilik air sana. Panjang, banyak. Oh, bilik air banyak. Bilik air banyak. Oh, ya banyak. Tak payah. So, ni tempat macam rumah tembangan lah. Letak beg-beg baju. Tapi bilik airnya di belakang. Bilik airnya di sini. Alright. Di sini kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak pergi naik 4-wheel drive, naik ke puncak Selipat, ke campsite Selipat, atau kita pergi hiking. Kita berapa orang semua? 39. Ada 3 orang saja yang pergi hiking kan? 3 orang saja hiking, yang selebihnya kita naik 4-wheel drive. Kita naik 4-wheel drive itu ke? Itu 4-wheel drive kita. Ni kita akan naik ni. Ni pause kan? Ini tengah rakap. Kita akan naik ni. Okay. Kita akan naik ni. Kita akan tukar lagi pula, ada satu lagi sana. Oh, ada satu lagi? Untuk naik ke campsite. Oh, ini pergi ke kaki gunung saja? Ini pergi kaki tempat tukar 4-wheel gunung yang lain. Begitu. Ini Wira kita yang hiking ni. Sebelum Gunung Selipat. Bagi nama? Nama glamour Suzanne. Suzanne. Lagi? Afika. 3 orang Wira kita. Lisa. Alright. All the best. Yang lain semua manja-manja naik 4-wheel. Tak santai je, santai. Santai. Kita bagi support dia ni. Alright. Bawa beg besar. All the best. Oh dia. 3 orang Wira hikers. 3 orang bawa semua dia punya bag-bag semua. Pergi hiking. Dan pergi starting point. All the best. Kalau jatuh bangun sendiri. Kalau jatuh bangun sendiri. Pegang besi elok-elok. Allah. Tadi satu campak lagi kan. Susah Richard. Kat dari kursi. Ini biasa macam ni. Dulu saya camah dulu sempat. Naik Hilux. Kami yang duduk yang bersila tu bertukar tempat tau. Yang duduk hujung sana sampai sana hujung sana dah tau. Memang bertukar tempat. Memang biasa. Ini at least ada tempat duduk. Macam main tukar tiang pula. Oh. Ini semua masuk tau. YouTube tau.
Oh. Luncur kaki. Aku ni dah lapar dah. Aku dah tahan makan sendiri. Astaghfirullahaladzim. Dah tinggal, dah penghujung dah tu. Dah penghujung dah. Alhamdulillah 100% sampai. Satu rekod baru. Macam mana? Tak boleh nak takut. Kaki dah sampai penuh. Okey, semua sampai. Okey, ini ruang untuk muntah kat sini ya. Ada yang tercicir tak? Hampir tercicir. Dah romantik dah tu. Close proximity. Romantik sangat dah tu. Ni dah campsite dia. Oh, dua, tiga. Tiga sana, siapa dua jumpa cik? Ini 3. 3. 3 orang. Boleh lah. Kena tutup dan nyamuk banyak. Di sini udara dia sedikit dingin. Waktu petang ni, ketinggian dia berapa? 600 meter lebih kurang. Oh, tu dia Oyen. The famous Oyen. Oyen, nak tahu tak banyak follower dah? Dia lagi popular daripada YouTuber Foto Fikri. Mengadanya. Hai. Lagi dah stres lagi. Ha? Jalan. Hiking ke Fauzi no? Hiking. Mesti daripada bawah. Berapa minit? Berapa minit? Ada camp yang besar, ada yang kecil, ada yang untuk 2 orang, ada yang untuk 3 orang. So kami datang 3 orang, dapatlah satu camp yang 3 orang. Ada dapur sini. Prakitip camping. Gunung Selipat. So ini nama campsite. Prakitip Camping. Ini nampak macam ruang solat ke ni? Di mana kita sekarang ni? Di Gunung Selipat. Ya. Ni kalau nak beli ni dia. Price list. Hot coffee 20 baht. Noodle 30, Coke 20. 100 plus 20. 120 apa? 20 lebih kurang. Berapa? RM3 lebih kurang. Pepsi 20. Mineral water 15. Alamak, so cozy. This row is so cozy. Okay, toilet kat sini.
Ada 4 toilet sini. Sini ada pipe. Okay. Air limited. Air dia kena bawa daripada bawah. Tak tahu dia ada collect tak air hujan. Ini tangki dia orang. Tangki ada quite a few lah. Dia kena bawa dari bawah ni. Semua ni. Sama ada dia orang collect air hujan, saya tak pasti. Pindah? Pindah mana? Ada kemah tu seorang je. Ya, abang 2 orang ke 3? 3? Kan nak ambil yang besar pun 3. Ujung. Ada lagi? Ada. Mana? Bawah ni ujung. Yang besar sekali. Ha, jom tengok. Ya ke? Bagi tengok saja lah. Kalau besar, servis untuk kita ambil terus. Ujung, pergi ujung lagi. Ujung lagi. Banglo lah. Kuang sepi tapi kuang kat dalam. Siapa kat dalam? Ni ha. Ni, sama je. Ni, Ini. tidur puan Ni ada orang dalam ke? Alung dengan Alung mana? Ni besar lagi. Besar je. Tu beg siapa? Beg, macam ada beg orang. Kat atas. Macam Ini berapa orang? Tak tahu ni Ini dah ada ada orang. beg satu orang ni. Siapa punya tak tahu. Saya nak tanya, kalau yang Kami ini 3 orang. Kami 3. kalau 3 masuk sini, 2 pergi masuk sana sebelah. Ini Sebab lagi dia 2 besar. orang je. Oh, 2 orang je. Ha. Tapi ada beg kan ni, tak tahu siapa punya. Kita change je. Kita change. Siapa punya ni? Masuk kat sebelah sini Okey. Sebab sini Alung. Okay, kami nak naik ke puncak Silipat. Dikatakan sekejap je. Sekarang pukul berapa? Tengok berapa minit. Sekarang 4.40. Tengok berapa minit sampai atas. Ada kata 15 minit, ada kata 10 minit. Tak tahulah. Kita naik. Orang yang tak bergerak tak sampai. Kita di mana? Gunung Silipat. Tu menjerit-jerit tu dah sampai tu kot. Oh tu ha. Puncak dia. Oh yo, naik juga tu. Oi, naik dah. Okey, cuba tengok. Tu dia. Dekat je. Tapi panjang-banyak lah. Curam lah juga. Bergerak. Macam guli ayam. Dari korang lah. View dari sini nampaklah banjaran. View sini memang cantik. Nampak gunung-gunung saja. Gunung-gunung, bukit bekau. Really nice. Di atas tu 360 view. Tercungap-cungap jugalah. Sebab curam. Oh. View awesome. View awesome. Ha, nampak campsite. Campsite kat situ. Mana campsite? Tu. Nampak biru fly. That's the campsite. Okay. Nice view. Trek dia berbatu-batu. Jadi dia tak licin lah sangat. Pendakian kami ke puncak mengambil masa hanya sekitar 8 minit saja. Oh, yang hiking tadi dah sampai dah. Tu dia. Korang hiking ke berlari?
Awal 5 minit. Kau minta tolong abang tu dulu. Tak apa. Bagi semua perempuan lepas tu buka balik. Tapi abang masih dulu. Apa kata esok? Tunggu balik. Kita di mana? Gunung Selipat. Semula. Kita di mana? Gunung Selipat. Hebatlah korang ni. Gambar-gambar diri sendiri. Okey, di atas ni 360 view. Nampak seluruh Yala. Pusing arah mana pun nampak Gunung Ganang. So esok kalau rezeki kami murah, dapat apa masa sunrise esok, dapat awan kapet, memang cantik ni. Kau ni buat time lapse. Sunset di sana tapi matahari bulat tak nampak lah. Oh, ambil gambar. Matahari bulat tak nampak lah. Sebab dia berada di sebalik awan, di sebalik bukit. This is our sunset. No smoking area. What's cooking? Sudah 5:35 kita nak menuju ke puncak. Nak tengok sunrise. Jom kita. Awan kapet nampak macam ada awan kapet pagi ni. Disebabkan kita naik sebelum matahari naik, jadi kita kena bawa headlamp. Gelap. So, ramai orang kat puncaknya ni. Awan meliputi puncak. Nampak ramai orang dah kat atas tu. Ada yang dah sampai puncak pun. Traffic jam. Kat atas tu ramai orangnya. Dan sebab puncak tu pun kawasannya luas.
Allah Akbar. Kita sudah sampai. Sekejap je. 13 minit saja. Sampai atas ni. Itu pun sebab traffic jam. Tercungak jugalah. Sebab curam. Okey, lampu boleh tutup. Lampu boleh simpan. Mari kita tengok keadaan dia. Waktu ini. Ini terror ni. Ini terror. Saya tak terror. Saya slow. Saya slow mengaku. Buat nanti bagi YouTube eh. Ha, insya-Allah. TikTok ada? TikTok. Tak ada. Ada tapi jangan guna. Tak nampak apa-apa pun di bawah. Belum lagi. Belum masanya. Tapi this is the perfect time untuk naik. Sebab kita nak menunggu matahari naik. Jangan naik di sini bila matahari dah naik. Video. Okey, specialnya kita punya package yang kami ambil dengan pengesok donai ni, dia orang arrange barbecue. Masak air. Okey. Sini ada duta silipat mana dia? Mana duta silipat tadi? Si Oyen. Ini dia duta silipat. Continuously kena haras sekarang ni. Ai, cabut lari dah. Tak tahan dah. Jangan angkat tayar lari turun kat bawah. Apa dia? Jangan angkat. Jangan langkat dia. Larikan diri. Dia jejaka pemalu. Ya, tahu. Ya. Ada punya kursi dia Okey, come. Oh, dia punya kursi Hail the king. Amboi. Stres je. Jom, mana tu? Alah. Dia tak boleh dukung dia. Biarkan dia. Nanti dia lari. Jangan. We all love you. Don't do it. Jalan. Let it roam freely. Dia nak ni sebab tu lah Alisha kata kena beli cat food. Dia suka kat YouTuber. Korang main tepi-tepi. Dia nak makan. Lari dah. Kena fan service. Kena adopt kita. Boy tak buat kerja. Lagi sejuk kan makan apa mana. Kita bawa habis breakfast. Masih di puncak. Tidak ada orang kapet sebab awan terlalu tebal. Tadi saya fly drone. Cantik betul. Pemandangan dari atas tu sangat cantik. Boleh nampak lah awan kapet semua kalau dari atas. Daripada puncak ni tak nampak seorang ini bukan rezeki kami. Tetapi ada berita yang buruk. Saya punya drone masa saya fly tadi dia terus disconnected. Tak pernah berlaku dalam
dalam sejarah. Dan saya totally hilang saya punya drone. I don't know where it is. There goes my expensive drone. Masa tu saya fly drone saya betul-betul vertically. I did not go even anywhere. Sebab awan tebal mungkin dia tak detect home point. So saya decide untuk bring it down. Sepatutnya video drone tu ada betul-betul vertically above me. But for some strange reason it's just lost. Disconnected daripada RC, daripada remote control, and it's gone. It's just gone. I don't know where it is. Awan is clearing up. I don't even see my drone yang sepatutnya still hovering above me. I cannot even locate it. Seems like I've lost my drone forever. Kalau drone tu masih connected, at least saya boleh cari menggunakan saya punya remote controller. Tapi dia totally disconnected. Ada kemungkinankah ada signal interference, saya tak tahu. We are cheering a bit sebab awan dia berlalu sekejap saja. Sekejap aja dia. Sekarang awan tebal semula. Siapa ketua Rumah Merah? Nak cakap apa? Segala maknanya. Malam dah Alun tengah kata tunggu kejap. Tunggu kejap. Selipat! Geng Merah video. Apa ketua Rumah Merah ni? Bila cakap selipat, korang geng merah PDO serentak. Geng Merah PDO serentak. Geng merah macam ni. Geng merah serentak. Lepas tu PDO semua kuat sikit suara. PDO sukses. Apa senang. Yang mana satu ni? Okey. Acik cakap. Cuk, Acik cakap. Sekolah nak bunyi dulu. Selipat, korang PDO sukses. Okey. Loteng okey. Sampai 1, 2, 3. Selipat! Video sukses. Pengesot di mana? Adik. Tak, tukar jawatan. Okey, simpan video ni, simpan. Tolong. 1, 2, 3. Pengesot di mana? Gunung Selipat. Woo! Dia kena zoom depan terus. Dia tak boleh tunggu sana lagi. Dia kena Oh, lagi. Okey, 1, 2, 3. Pengesot di mana? Gunung Selipat. Tak tahu apalah jam kita kat atas ni. Sekarang masa untuk turun. 7.45 dah. 7.49 dah. Berapa jam kita kat sini 2 jam. 2 jam. 2 jam kita puncak. Turun dah. Turun, kemudian naik 4 wheel, pergi ke homestay, mandi, dan pergi Jalan Betong. Jalan Betong, pergi ke sempadan, naik bas, pulang semula ke KL. Esok kerja. Kerja buat video YouTube. Sayanglah semalam cantik tau video drone.
kita beraksi. Sayanglah video tu. Allah. Beraksi. Dalam drone semalam. Semalam cantik lah video buat. Naik lagi senang daripada turun. Turun, Masya Allah. Tak licin. Berkabus kat campsite ni. Kabus tebal. Ini kemah kita. Tengok dari dalam. Cukup besar sebenarnya untuk 4 orang. Saya kami duduk 3 orang. Sangat-sangat selesa lah. Tinggi. Tinggi. Boleh solat di dalam kemah. Nice. Sekarang ni kita dah siap-siap untuk balik. Tapi hujan lebat. Hujan lebat. This is our tent. Tengok ya, saya berdiri. Cukup tinggi, cukup tinggi. Alright, kena nak beredar dah. Oh, galik tidur dah. Oh, berkumpul kat sini ya. Masak lagi. Aku dah cakap. Lagi di dalam dapat jadi apa orang. Dah sampai semula kami di homestay. Bolehlah mandi, bersihkan diri. Wirawati. Wirawati dah sampai. Kita berhenti makan tengah hari di sini. Ini nama kedai dia, di dapur. Kami pun lambat sikit lah order. Jenuh nak tengok menu dia. Wah, dia orang dah start minum dah. Kami tak dapat lagi. Dua sejoli ni nak habis dah. Ada lagi tak Aman? Ada lagi tak ambil? Sedap tu ayam? Kalau manis sikit ke tak? Tapi sedap lah. Abang ada semua sikit. Kurangkan garam. Apa tu? Ikan? Ikan. Kiosok. Makanan dia macam favourite dia. Tension sikit tengok menu dalam phone. Ya ke? Dia kena order, kena ada menu yang cara lama. Tak reti ya? Tak puas. Untuk tu. Tu lah. Untuk sini ya. Tom yum sini. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ada saja si Oyen. Dapat oyen sini pun okey lah. Ni geram. Dia tak ada baju. Nah. Drykan baju, lepas pergi salon, lepas pergi drykan baju. Kita singgah sebentar di BM Super Center. Bukan Bukit Mertajam ya.
Tak tahu apa dalam ni. Tengok dulu lah. Ini yang tak tahan tengok kacang. Aduh. Kalau datang Thailand tak sah kalau tak pergi kafe Amazon. Jom kita. So, you nak apa-apa dah? Alisha. Terapi di Thailand. Bismillah. Much cheaper, betul. Itu beli apa? Apa tu ni kat Malaysia pun harganya dia murah lah. RM7. Tak tahu, ini 70 baht. 70 baht berapa ringgit? 70 baht dalam RM9 ada? RM9. RM9. Okey tak harga dia? Kita sekarang berada di kompleks immigration. Baru selesai saja shop di belah Thailand. Kami meninggalkan Tut Tut dan naik bas mula. Bas yang sama kita naik hari tu. So kita akan naik bas ni untuk pergi ke immigration sebelah Malaysia pula. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Selesai urusan immigration, kita singgah di masjid. Apa nama masjid ni? Untuk solat jamaah qasar Zuhur dan Asar. Saya rasakan Gunung Selipat, Air Wing Skywalk dan air terjun serta Pekan Betong adalah satu destinasi yang kita wajib datang sekali dalam hidup. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke akhirnya. Saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Semoga kita bertemu lagi di lain pengembaraan. Assalamualaikum. Masjid ni dia orang tanam pokok anggur. Menarik. Banyak. Ni buah lagi.